Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel CEO On Tour. So guys, aku sekarang dah berada di tengah-tengah Putrajaya Kuala Lumpur. Dan belum mandi lagi sebenarnya kalau kau tengok. Sekarang pukul apa lah? Pukul 10. Kita orang gerak daripada JB pukul 12.30 tengah malam. Ni member ni lambat. So kita orang sampai sini dalam pukul 5. Alright tu. Okay. Sekejap kita tengok kan. Kita tengah buat apa? Kita tengah buat apa? Dah, bangun. Jangan check out. Jangan check out. Jangan check out. Dengar betul member tidur. Member, Hey. tak sekarang ni member apa guna dia dekat ni? Kaki dulu tak ada apa. Kaki dulu juga kaki dulu luar. Wah, pada dia dapat itu ini saya tak sentuh. Dia tak ada main golek-golek. Macam mana tadi macam itu je. Aduh. So guys, untuk video kali ni JDT menentang Kuching City dalam final Piala Malaysia, Mat. Untuk game final pada malam ni aku jangkakan memang game memang fight lah. Sebab kita tahu JDT maybe aku tak payah nak ulas lebih lah kan. Cuma Kuching City ni pada aku diorang ni sebenarnya untuk season ni ada elemen of surprise tau. Ada gym, ada kolam renang, KCC, ada bangunan 101. Okay, ni bahagian atas bangunan tingkat 30. Okay, ada YTL. Mantap. So kita akan pergi beredar. Niat dia tadi. Kau tengok, nak tempah ke tunggu queue lah. Okay guys, kita cuba untuk nak pergi Rembayung Tapi dah setengah jam lagi ni je. Setengah jam lagi gitu je. Cepatlah Karo Ameng. Aming. Bagilah reservation untuk kita. Meng, come on Meng. Kita nak makan Meng. Dari Johor Meng. Menu ni janganlah sampai cerita pun. Okay guys, sekarang ni aku dekat Semenyih. Makan kat kedai member aku je sekarang. Malah nak pening kepala. Daripada KL turun Semenyih, Mat. Semata-mata nak makan kat kedai member kan. Kita support member lah. Kalau korang perasan, kedai ni adalah kedai yang sama masa kita orang pergi final game JDT lawan Sabah tu. Kedai yang sama, WDC Burger yang terletak di Taman Pelangi Semenyih. Makan sini. Okay guys, ni dia WDC Burger punya menu baru. Ayam gepuk Mat ni. Kau tengok. Bagi lebih. Bagi lebih Mat. Semoga modal dibuatkan rezeki insya-Allah. Amin. Kau ada dua dia bisa. Dapat 3. Dia tak apa. Ini kalau tak kenyang tak tahu lah. Ini rasa balik Johor terus kot. Tak lagi final Kita dari Bukit Bintang, kau ke Ceras, kadang rasa Semenyih. Tapi aku rasa turun dia boleh Johor ni. Tapi sebab ada makan banyak kan, jadi kita bedah dulu. Ini dah makan confirm mengantuk Mat. Memang cari tilam ber. Kau tengok ni sambal dia. Hui. Sayur dia. Okay guys, ni nak rasa ni sambal dia. Dia yang gepuk ni benda yang killer sebenarnya sambal je. Benda lain tu tak kisah sangat. Yang penting sambal dia nak kena kick Mat. Kita try dulu. Ini walaupun ni kedai member aku, tapi kalau dia buat tak sedap memang aku hentam je. Aku tak peduli. Kita nak kena review yang jujur Mat. Member tak member. Kalau tak sedap kita bantai. Kita tengok. Okay, kita tengok dia ada satu suap. Ni aku dah sekali kan makan dengan apa? Dengan sayur Sayur. goreng ni. Dengan kali dengan ayam. Okey. Ni aku boleh kata Okay. aku bagi per 10 8. Aku bagi 8. Habis dua tu hilang, memang Tak. kena take balik lah makanan ni semua. Tapi kawan kita walaupun 8 awak tengok.
Jujur. Dah habis. Dah habis ni. Dah nak kenyang dulu dah. Ha. Walaupun 8 ke. Dah habis dah. Member. Member dia. Ya. Orang yang pertama So, aku recommend sangat-sangat. Ini bukan nak lambung member tapi ni adalah apa yang aku sendiri rasa, aku punya POV aku sendiri, dan aku dah rasa sendiri sambal untuk ayam gebuk dekat WDC Burger Taman Pelangi Semenyih. Dan support Semenyih. Yang penting support lokal, Mat. Owner 01, Mat. Owner 01. Tapi kedai Merah biru. Ini kalau toreh tangan dia ni keluar darah merah biru, Mat. tapi apa lagi? tapi kedai kat Semenyih Selangor Aku dah cakap tadi, aku tak payah ulang. Spy. Makan. Okay guys, sekarang ni aku dah ada dekat pekarangan Stadium Bukit Jalil. Sekarang kat luar ni dia dah tenang sikit sebab tadi hujan. Tapi dah reda sekarang. Cuma banyak penyokong-penyokong dah masuk stadium awal lah. Ni kita orang baru nak masuk, Mat. Alright guys, game dah start dah ni. May the best team win Aduh, sayang. Gol dah cantik daripada Merson. Tapi ada foul lah. Jadi tak gol. Tak apa. Woi, game best weh.
Api game sumpah best weh. Ini baru first half Mat. Separuh masa pertama, kira aku tak terasa game dia macam tiba-tiba dah habis lah first half. Dan intensity untuk first half ni sangat-sangat laju. Kuching City sumpah aku boleh kata diorang memang sangat bersedia untuk final kali ni dan diorang sangat-sangat solid. First time aku tengok JDT sangat struggle, agak struggle untuk nak track back balik bola kan bila diorang dah lose ball. Okey, second half dah start tadi. Alamak. Game ni JDT attack, Kuching City attack. JDT attack, Kuching City attack. JDT. Oh. Aziz save lagi. Nice. Memang kau Zat. Keeper untuk dua-dua tim memang perform tu lah. Lagi-lagi Aziz lah. Banyak saya try daripada JDT dia save. Crucial save tau. Dapat penalti Mat. Dia penalti tu. Ramadan tak skor. Sayang Syah. Akhirnya Arif Aiman kembali bermain match. Lega tengok dia ada atas padang.
belum ni. Ya Allah. Apa yang paling penting, Arif Aiman is back. Apa perasaan bila Arif Aiman skor? Oh, emotional Mat. Lepas 8 bulan, 9 bulan kau nampak dia out kan. Dia balik in the final game JDT musim ni. Second goal dia. Oh. Take us to. Dah berapa kali kita champion? Dah tahu dah banyak kali lah. Aku pun tak ingat lah. Tapi ni adalah satu statement dari dia. Goal tu adalah satu statement dari dia. Cakap, even though aku out 9 bulan pun, touch aku tak pernah hilang. Gila man. A mentality of a winner. That's the mentality of a winner. More to see in the next season. Come on. Nak menang kata. Apa perasaan anda bila tengok Arif Aiman is back? Aku jagakan, aku rasa macam dia tak turun. Darah manis kan. Sekali betul dia turun lah Mat. Game changer lah. Dapat pula CG kan. Hadiah perkahwinan orang kata.